Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita tajuk bab satu lagi dakwah Nabi di pasar. Bab ni dakwah Nabi di pasar. Dalam bab satu lagi dakwah Nabi di pasaran. Kecuali dakwah Nabi di perhimpunan. Sekarang kita baca dakwah Nabi di pasar. Dakwah Nabi SAW di pasar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hikmataka alaina min qada'i rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dakwah Nabi SAW di pasar Zilmajjaz. Dakwah Nabi SAW di pasar Zilmajjaz. Dakwah Nabi SAW di pasar Zilmajjaz. Sayyidina Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu seorang lelaki daripada kabilah Bani Dil yang sempat hidup pada zaman jahiliah dan kemudian telah memeluk Islam. Beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW zaman jahiliah di pasar Zilmajjaz. Pada masa itu baginda SAW menyeru, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Orang ramai berhimpun di sekitarnya dan di belakangnya ada seorang lelaki yang juling, berseri-seri wajahnya dan ada dua toncang di kepalanya. Lelaki itu berkata, dia ini seorang yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya, lagi pendusta. Dia sentiasa mengikut Nabi SAW ke mana saja baginda SAW pergi. Aku bertanya tentang lelaki itu. Orang ramai tahu bahawa dia ialah bapa saudara baginda SAW, iaitu Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa baginda SAW selalu melarikan diri daripadanya dan dia tetap mengikuti baginda SAW. Dan dalam riwayat yang lain pula, orang ramai bersak-sak di sisi baginda SAW dan aku tidak nampak seorang pun daripada mereka itu berkata sesuatu di depan baginda SAW. Sedangkan baginda SAW tidak berdiam diri daripada mendakwah mereka. Sayyidina Tariq bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, pada satu ketika aku berada di pasar Zilmajjaz. Pada satu ketika aku berada di pasar Zilmajjaz. Tiba-tiba lalu seorang lelaki pemuda yang memakai sepasang kain berjalur merah. Lelaki itu menyeru, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Ada seorang lelaki baginda SAW yang telah mencederakan tumit-tumit dan betis-betis baginda SAW sehingga berdarah. Dan dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya dia ini seorang pendusta, janganlah kamu mentaatinya. Aku bertanya, siapakah ini? Ada orang menjawab, dia ialah pemuda Bani Hisham, dia ialah pemuda Bani Hashim, yang mengaku bahawa dia ialah Rasulullah SAW, dan lelaki itu ialah pakciknya, Abdul Uzza. Seorang lelaki daripada Bani Malik bin Kinanah berkata, aku telah tengok Rasulullah SAW sedang berkeliling di pasar Zilmajjaz sambil menyeru, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Sedangkan Abu Jahal melemparkan debu tanah kepadanya sambil dia berkata, jangan biarkan dia ini menyesatkan kamu daripada agama kamu.
Perkara yang dia inginkan hanyalah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan juga kamu meninggalkan Lata dan Uzza. Rasulullah SAW tidak berpaling sedikit pun kepadanya. Perawi berkata bahawa saya telah berkata kepada lelaki itu, beritahulah kepada kami sifat Rasulullah SAW. Dia menjawab, baginda Rasulullah SAW diliputi 2 helai kain bertelur merah. Badan baginda SAW gempal berisi. Tampan wajah baginda SAW. Sangat hitam rambut baginda SAW. Kulit baginda SAW sangat putih, sangat tebal. Rambut baginda SAW telah berlalu di bawah tajuk dakwah Nabi SAW kepada kabilah-kabilah Arab. Kisah dakwah baginda SAW di pasar Uqas Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. InsyaAllah cukup 6 minit 7 minit ini. Apa yang kita dengar, kita cuba ambil iktibar dan niatkan untuk belajar cara Nabi SAW berdakwah. Apa halangan pun tetap dakwah dengan cara Nabi SAW. Sampai bila syukur kepada Allah setelah kita dimulakan agama Islaman. Susah payah Nabi SAW, kita ambil iktibar dan niatkan untuk sampai-sampai orang lain. Kita tutup dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.